Okey. Untuk penganjuran program hari ini kan, dia punya, kita nampak banyak bakat-bakat baru jugalah yang dapat dicungkil. Dan kita sebanyak 16 pasukan telah menyertai program kita pada hari ini. Dan untuk makluman, Johan dan juga naib Johan peringkat daerah Sepang ni akan kita bawa ke peringkat negeri yang akan berlangsung pada 19 Jun bertempat di Eko Langat di Kajang. 19 Julai. 19 Julai. 19 Julai. 19 Julai di Eko Langat. Di Eko Langat ni. Baik. Peringkat negeri. Jadi selain itu kita harapkan juga lah tim Sepang yang dipilih untuk mewakili peringkat daerah ini dapat menonjolkan bakat yang lebih baik lagi di peringkat negeri dan memenangi kejuaraan yang akan dilangsungkan pada hari berkenaan.